20 bercakap tentang jawab soalan pemisahan lah, kuasa. Jawapan saya, Tan Sri Ketua, kerajaan Madani bukan kerajaan yang retorik, hanya cakap. Berbeza dengan Yang Berhormat masa menjadi Menteri Undang-Undang tahun 2020 bercakap tentang jawab soalan pemisahan lah, kuasa. jawablah sampai soalan, Menteri jangan Undang-Undang melelong-melelong. You Itu are beza playing mereka politics. dengan kami. Apa Kami ni? cakap, kami Jawab buat. soalan, Dia very tak buat. easy. Jadi dia Soalan berretorik. saya senang saja. Tahun 22 Jawablah. bercakap. Jadi Tan Tak Sri nak Yang jawab, Ketua, cakap tak nak jawab. Cukuplah. Tak berani jawab. Kami cakap, kami buat. #We walk the talk. Please answer Terima kasih, my Tan Sri Yang question. Ketua. Speaker, Saya dah beritahu. Patron Dewan. Jap. Lu tanggung jawab. Bagi saya cakap dulu. Speaker sedang cakap. Duduk jap. Saya tadi baru hengko motor. Yang aku dia nak jalan pelan-pelan. Rupanya pakai RX tu yang laju hari ni. Belum 35 hari lagi dah. Save your energy. Save your energy. masih. Speaker, dia sepatutnya slow sikit lah pagi-pagi ni. Pelan-pelan cakap. Bagi saya faham. Pelan-pelan tu. Pelan-pelan. Faham Ya faham. Okey. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua baru. Isu apa ni? Isu apa? Isu sekarang ni etika berpakaian. Apa dia? Etika berpakaian. Saya masih tanya lagi. Perkara 41. Baik, 41. keputusannya lah speaker membenarkan pakaian ini. Dan Boleh keputusan pakai. speaker. Oh, lelaki boleh pakai itu tak? Speaker boleh. Wanita untuk wanita boleh. Oh, lelaki tak boleh pakai. Lelaki tak boleh. Wanita saja. Okey, terima kasih. Okey.